Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Prabowo Subianto. Dua nama yang bukan sahaja meniti di bibir rakyat tetapi juga gah di peringkat antarabangsa. Seperti mana pandangan Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamed Akin, hubungan akrab antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia ini adalah dimensi baharu dalam landscape diplomasi serantau. Lebih menarik, lawatan rasmi dan kerjasama dua hala bukan sekadar menjadi simbol politik yang progresif tetapi juga bersifat kemanusiaan. Hari ini terbukti bahawa dalam budaya politik Asia Tenggara yang kadang-kadang terlalu protokol dan kaku, keakraban yang ditampilkan Anwar dan Prabowo berjaya memberikan sentuhan kemanusiaan yang menyegarkan. Lawatan itu diadakan ketika Malaysia memegang jawatan pengerusi ASEAN untuk tahun 2025 dengan Kuala Lumpur terus menerajuk agenda utama serantau sepanjang tahun. Dalam perjumpaan dengan Prabowo, Anwar membincangkan isu dua hala utama di samping meneroka agenda bagi mengukuhkan kestabilan serantau ketika Malaysia dan Indonesia meningkatkan lagi kerjasama strategik mereka. Malaysia dan Indonesia juga sepakat menyambut baik gencatan senjata Iran-Israel dan berharap berterusan ke arah penyelesaian damai. Sebagaimana harapan rakyat Malaysia, pastinya rakyat Indonesia juga gembira dengan hubungan baik ini. Malah perundingan tahunan Malaysia-Indonesia ke-13 yang bakal berlangsung pada hujung Julai di Jakarta nanti amat dinanti-nantikan.